Douglas Luiz kembali ke Aston Villa. Dia Maeda Douglas Luiz kini secara rasmi kembali ke Aston Villa dalam bentuk perjanjian secara pinjaman dari Juventus dengan option untuk pembelian tetap selepas tamat musim ini. Kepulangan ini berlaku selepas minat dari Chelsea dilaporkan pada minggu lalu, tetapi Aston Villa berjaya memutamatkan perjanjian dan membawa semula pemain Brazil ini kembali ke Villa Park, kelab di mana dia pernah bersinar di bawah Unai Emery. Pemain itu sendiri bersetuju dengan segera mengenai perpindahan ini dan menunjukkan betapa dia bersemangat untuk kembali semula dan membantu pasukan tersebut. Douglas Luiz akan bersama Aston Villa sehingga penghujung musim ini dengan misi untuk memberikan impak serta merta di tengah padang, sama seperti zaman dia pertama kali bergabung bersama Aston Villa dan mencipta nama beliau tersebut sebelum beliau berpindah ke Juventus. Ini bukan sahaja langkah penting untuk Villa tetapi juga untuk Douglas Luiz sendiri yang mendapat peluang untuk kembali ke kelab yang dia pernah berjaya dan juga menonjolkan bakat terbaik beliau. Ini merupakan satu cerita besar di jendela perpindahan pada bulan Januari ini dan sudah pasti ia menjadi sangat topik paling panas untuk peminat-peminat Aston Villa dan juga Liga Premier Inggeris. Douglas Luiz kembali ke Aston Villa. Dia Maeda.